Korang pernah tak bila nak masuk Ramadan, korang akan decide yang Ramadan kali ni aku nak jadi lebih baik, aku nak khatam Quran, nak qiyamulai 10 hari terakhir ke apa ke kan. Tapi dah selas ke laut. Sebab aku pun pernah lah. Sebab sepanjang aku Ramadan sebelum ni pun aku macam tu lah. Tapi sebenarnya kan Nabi Muhammad SAW contoh terbaik kita. Dia dah ajar kita yang sebenarnya persiapan tu bukannya masuk masa satu Ramadan tu. Persiapan tu berlaku sebelum lagi, masa bulan Rajab, masa bulan Syaban. Dalam satu kisah, Aisyah radhiyallahu anhu, isteri Nabi Muhammad SAW, dia bagi tahu dia nampak Nabi Muhammad SAW ni berpuasa banyak di bulan Syaban berbanding bulan-bulan lain, minus bulan Ramadan lah. Sebab Nabi Muhammad sebenarnya nak tunjukkan kita yang sebenarnya persiapan tu bermula sebelum lagi. Sebab masuk Ramadan ni actually dah kemuncak dah. Satu Ramadan tu dah start everything dah. Pintu pengampunan dah dibuka, pintu syurga dah dibuka seluas-luasnya. Jadinya bukannya bila masuk satu bulan tu baru kita nak buat persiapan. So bila kita start sekarang, insyaAllah kita akan dapat konsisten. Dalam surah Al-Imran juga ayat 159, so Allah kata kalau kita dah berazam dan dah buat usaha dan masuk kepada tawakal lah. So kalau kita memang berazam untuk Ramadan ini jadi lebih baik, kita boleh start sekarang. Kita berazam, kita buat apa yang kita perlu buat. Kita rancang sehari nak berapa banyak page Al-Quran habis, nak bangun pukul berapa untuk qiyamulai, dan sebenarnya tawakal. InsyaAllah hasilnya baiknya akan datang kemudian. So pesanan ni untuk diri aku sendiri dan orang-orang yang aku sayangi di sekeliling. Hasbunallah wa ni'mal wakil.